kan tempat-tempat yang kerja tu kan. Jerry, start engine Jerry. Nanti aku edit video ni, aku letak enjin ni rotary Mazda. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Mamang Gelap. Sekarang pukul 8 pagi and aku dengan kawan aku nak pergi KL. Daripada JB kita nak ke KL. Tengok lah kita orang punya aktiviti Apa semua aku yang ni, dia empat tu. Empat tu tak jalan. Dua je datang rumah dia. Yang buat petang tu kau kena gini lah. Kau bayangkan kalau kerja buat macam ni kau tanya ke saya kat Singapore agak. kau akan kepala sikit dulu. Ini apa ni? Kalau tak boleh kau boleh pun sini nak kata. Syaf lah aku. Telah jadi. Wah. Baik. Nak kita tengok driver tak ada berhenti. Ni jauh meh tu. Apa ni ke depan Dan? Mesti depan. Ini tu berapa 8 ni 120. Ni aku cari. Ni nak cari berapa tu? 3,5. Lain cuma ada. Oh 300 mat. Berapa? Saiz macam ni 300. So terus nak tempat kita lah. Yang stop ni. Ni tengok Lamborghini 280 baik. Apa istimewa ya? Lambo. Kau tak pernah jumpa yang RM10 lah yang Lambo. Ada lah mana gua. Ferrari. Ferrari ke? Serius ah? Patut lah. Okey, yang di sana semua RM5. Dia ada Star Wars tu, ada yang dia Stormtrooper. Yang ni RM5 je? Ya? Yang ni RM50. Oh, cakap ni. Ni yang luar ni. Ada je gua. Pagi baru kira nak beli baju kat Shopee tau. Murah je. Okey, tak nak. Okey. Oh, shit. Pisang mat tengok ada 150 yang bawah. Yang Aegis Gundam. Ya tak ni apa sih ni 150. Aida dia aku. Anak aku tak boleh semangat. Anak-anak lah. GSD lah. Kau pun tak kita ni. Ni style tak, tapi aku tak minat Nissan ni. So dia ada ring tu. Oh, tapi ni style tu Pompa style. Ni je dia ada F1 ni. Tahu aku tadi yang ni F1 kecil. Okay, yang kesuai aku tak nak kita ni. Ya, tu BMW dah tak ada lah. BMW tak ada yang sober. Tak ada. Dia sekarang dah kit Sauber. Kit sober. Sauber, kit Sauber. tambah kit sebab dia apa? Under Apa? dia under streaming punya platform kit. Orang kan cantik lah. Dia kan tak sangat cantik. Jiri.
Ada tangan. Oh. Sian ni. Sian ni tak ada tangan. Ada kat 2000 gila. Oh, bawah Ini tu. mas betul ke? Mas betul ke tak kena? Sebab tempat dia rumah kita lari di sini. Sana masuk situ. Kalau dia tak buat boleh lah. Kau tak ada pasal besi kan? Ha? Kalau getaran. Buka tingkap lu. Panas-panas kau terus ni. Biar angin panas keluar. Kau nak makan apa kah? Kau nak makan apa? Campur ke mamak ke? Kita bergerak. Apa yang dia sangat? Sekejap lah, sabarlah. Apa yang kau gopoh ni? Kenapa? Tak detect lah. Oh, nombor plate kita. Dia tak ni. No entry. Intercom. Ya. Kau tak payah rapat sangat? Tak ada rekod lah. Habis lah, tak rekod. Kau ada benda masak ni Dennis kan? Ada? Mana? Bawah. Ini Dennis tu. Tak payah layan lah ni. Belakang tak ada kita. Jangan. Oh, okey. Dia nak pergi makan. Ui, RM7 siap. Banyak tak sampai. Tak sampai tu. Kalau macam ni. Buat mayu kan dia. Oh. Okey. Mail card. Unpick. Hold your card on the reader. Sekejap, angkat dulu. Okey. Invalid card, tak boleh. Aduh, hujan pula. Okey, kita dah sampai kat second destination. Our second destination. Kedai dia kena naik atas. Sekejap lagi dia ni jenis kedai yang macam kan tak boleh masuk. Boleh buka. Kita nak ke mana ni? Cik Dan? Aku tak ada. Aku tak rasa macam nombor tu Gundam. Ya. Ini dia apa? Wah, bukan telefon ni. Berapa bunyi? Come on Faiz, takkan satu Faiz? Alah. Ada tempat. Kau kalau kat Impas ni tiba lagi mahal je ni. Kecewa kau. Ni sama sih. Oh, nampak saya tu berapa lagi? 350 dekat dia. Ni result. Berang dia. Minggu dah ada ni? Ini kan. Oh. Oh, member dah dapat satu. Malam pun yang dia barang. 160. 160. Oh, 40 lagi lah. Itu 200. Satu 6. Sekejap, boleh bayar dulu. Kira duit, kira tu cukup tak? Cukup tak cukup? Cukup. 145 kan? Suka lah. Wah, sini berapa? Saya tak dapat. Bidon. Bidon sekarang ni ada 1.8 lebih. Kita berapa kali kalau sini? Lagu. Tolong. Kalau Papa Tos boleh kurang lagi. MJSTV pun boleh kurang lagi. MJSTV. 16 kan? Ya. 1.6.
Memang kena nyogok kan. Bila nak check duit kena nyogok juga dulu. Check. HG lah. I nak change you 24 dah change. Ada tak ni? Duit lah bos. Macam risau je. Pulangkan juga macam aku. Tak boleh diimbas. Tak boleh diimbas. Oh. Mana bayar ni? Kau jangan Faiz. Kita datang di Johor tau. Kau Mana tu? ni semua sebab engkau lah ajak kita orang pergi tau. Bayar setengah aku. Nak bagi free gift. Macam mana? Okey eh? Okay. Dia aja habis. Dia ajar dah habis. Beli Asia, tukar kaliper, brake Brembo. Tak cukup dia orang tak cukup. Saya tukar story ni. Tukar story masuk ni double din. Weh. Pasang ni. Pegang tangan. Apa tadi jangan cakap ludah Kau ludah juga aku lah. Ini macam tu. Bodoh macam tu. Dia gelap. Kita gelap oh. Kau tak tengok handbrake? Kau nampak? Aku boleh tolak. Woi. Gila brake ni. Tak tengok handbrake. Apa punya pattern kau ni parking ah? Puas je. Kau makan tempat orang. Ni stok ke berapa ni Faiz? Tak tahu. Tengok je. Yelah ni stok yang dah ke berapa ni? Di KL dari Johor JB pergi ni yang ketiga. Macam mana jadi? Ni yang kita punya pemandu. Saya rasa saya tak tahu nak beli ke tak. Tak awak tak nak beli ke? Adalah aku insyaAllah. Cepat lah guys. Mana? Tak lah kan. Ini kau nak beli Nintendo boleh lah cerita. Kau dah jumpa lah Tamiya. Yang ni 55 69. Betul lah KL. Takkanlah saya tak nak balik guna rasa pasir gudang. Aku dah beli yang tu. Kau dah beli tak pasir gudang? Sedang tak, kau cakap nanti dulu kan. Duduk pergi KL dulu. Ni macam ni je. Tak bukan Honda ni. Oh dia Asu lah. Asal mahal ke? Mahal ke? Mahal. Baik, saya boleh pergi ke? Pasir gudang kan sudah. Nampak ada sisa je macam tu kalau datang. Come on lah. Kamera tu. Mana lah nampak nak ni. Nampak. Tapi macam tak banyak ni. Tak banyak. Pasir gudang kita ada banyak. Pasir gudang ni pasir sini. Pasir gudang. Mana tu Tamiya. Oh, ini memang fokus on Tamiya macam tadi kita pergi lah kita ayo. Awak beli ni. Daripada M-Corp Mall, lepas kita pergi dekat Mastermind. Apa Faiz yang kita pergi tu? Mastermind apa? Mastermind Hobby Store. Mastermind Hobby Store. Maksud ni yang Ipas Gaming. Ni. Double O. Ha? Tak. Zul mana Zul? Dia dah betul nak tu kat. Ni lagi. Tapi Ni mahal. Patutnya Kalau tak ada. Ni apa ni? Ini macam mahal ni. 300 kan? Oh tak ada tu. Kau yang muka-muka ni 300 kan? Tadi kita kat sana 30 lebih kan? 35 kan? 9. Kat mana kedai? Yang tadi yang aku cakap Master Boy tu? Ah. Apa Mastermind? Bukan macam yang first tu. M-Corp. M-Corp Mall. M-Corp 35. Dah tahu lah. Dah nampak mana mahal. Kita tak boleh pergi aku tengok dia. Kita tempat kita ni. Bukan tempat kita. Ini pun potong. Ni Azul macam ni lah. Tak, masalahnya 59 kan? Tapi dia clean. Yelah, tak kisah clean ke tak. Tapi masalahnya kita bajet bawah B40. Dah RM10 juga. Serius ni dia kata kan. Aku kenal Mat yang tu atas rental tu. Dia atas tu ni pun dah. Tahu kita sudah pasang lah tengok. Ni pun macam kenal. Bukan kan. Aku ni ya. Dia tu jauh shoot. Apa? Ni tadi aku dah beli kat sini. Satu sancak kat sana satu beli. Oh.
Nasib baik dah beli dah. Kalau tak beli lagi, besar juga. Ya tu, berulang banyak kali. Dia bilang kalau dia kata dia rajin. Ui, tak ada. Jahat sih. Patah balik jauh pun. Cantik Pak Yi, cantik. Okey. Kalau tak kira ni lah. Kalau kau tak ada kata tu, kau kena pakai sepit gopu. Tak beli kat Shopee ya, tahan kejap lah. Sama tadi RM500. Beza satu. Sekarang tadi dah beri tanya RM500 ke? RM500. Ini. Berapa harga RM649 ni? Tapak dia tengok berkepak. Dapat air rempah RM15. Tapi aku rasa macam boleh dapat lebih murah. Macam Dia cakap kena check online tau. Okay, Dad. RM30. Aku memang dah lama nak cik patung ni. Tapi Cik ni, cepat lah. RM149. Tak apa. Belum je. Tadi 3 kali bayar. Jahat cik aku. berapa bulan ni? Lalu berapa bulan? Interest tinggi. Tapi untuk kau rendah. Dia tukar dua interest. Ni Mujina kan? Kan betul Mujina? Ha? Nama dia Mujina. Yang Mujibur ni. Mujibur kucing. Dia Tapi condition dah tak lawa. Tak boleh dapat murah. ini apa nama dia? Ya, macam ni. Datang jauh. Sahak. Kita orang dah beli dah. Beli. Kau cik orang tadi buat aku beli janganlah. Jangan pergi beli. Memang tak kuat tau. Aku tak payah rakam macam kau kerja dengan macam kerja sekali. Kau tengok buat betul-betul ni. Ni sangat sejarah tau. Cik dia membeli. Soli. Ni, ni mega size. Mana? Oh, mega size. Key. Sober. RM30 ke? Bukan Lego. Memang lah. 60. Tapi ni lah, dia gambar aku kena play order memang tak sama. Ni dua orang Tambah macam. Atas dia bagi gift tak? Nampaknya Zul sedang beli pemijak baru. Pemijak dunia Highland. Dunia Indian. Faiz. Singapura dan GoPro. Berapa lah harga dia? Lawa dia ni. Tapi macam dah beli, lepas tu pakai, lepas tu macam ada cala-cala, sayang kan? Lepas tu kenapa tu? Ada kena dulu. Oi, nak collect semua ni kat berabad kat. Datang free. Tak boleh masuk kerja. Masuk kerja. Tapi masuk kerja. Takut. Tak nak gila. 15% dan discount. 15% pun berapa je. Tak payah. Aku kira. Berapa ni? 15 kan? 15%. Aku segi. 200. Gigit tu aku belanja. Ke 20% off. Gigit. Bagi 5, 25%. Ada dah 4 je. Apa lagi? Pilih lagi. Kerja kan orang kata 40 kerja. Asal boleh sampai 40% pula? 40%. Kau ni jangan. Jadi di sini. Cek kat Shopee minta terang-terangan agak mahal. Itu cari api kat Shopee. Mahal sikit. Ni yang mahal. Ya. Awet Joker. Apa Harley Quinn. Ni Jada kat brand. Jada. Jadi orang 3. Ni 39 sama juga. Tak nak. Harga
Aku tak kisah nak Supra. Bila nak balik? Aku rasa macam tersiksa duduk sini. Korang ni dajal ke tak? Korang tak jadi apa gila duduk lama-lama kat sini. Artis pun kedai-kedai aku Dah habis settle. main ni juga. Banyak bawa kereta. Tolong bawa kereta. Aku kau buat boleh tak? Kau bawa dulu. Okay guys, Alhamdulillah selamat sampai. So footage untuk balik tak ada sebab pas saya keluar Impulse Gaming, aku kira aku drive lah panjang daripada JB ke KL. Kira Jerry bawa, dia dah lama sangat dia drive, kesian lah, penat lah. So dia drive masa daripada pagi. Dia ambil pick up aku pukul 6. Lepas tu pergi ambil Faiz pula. Lepas ambil Faiz, ambil Zul. So kira macam daripada Johor ke KL, kira perjalanan bermula. Kira start masuk highway dia pukul 8-9 kot. Sebab sebelum tu kita orang breakfast. Dan lepas breakfast kita orang terus pergi ke MCOP Mall. Mula just survey je. And semua tak ada beli kecuali Jerry. Tak sure aku ada tak footage tu. Kalau ada nanti aku selitkan lah. And lepas pergi MCOP Mall, kita orang pergi ke Mastermind Hobbies. Silap kot nama kedai tu. And kedai tu pula dia mall tu Gundam lah. Kat situ kira semua ada beli kecuali aku lah. Aku tak beli. Bukan tak minat, cuma minat. Even aku pun ada few, tapi yang kecil lah, yang mini Gundam ada lah. Kalau korang tengok kat robot ni belakang ni ada banyak patung kan. Kat situ aku ambil sekejap Ria geng kalau bilik nampak serabut sikit. Okay, ini yang first aku beli lah. And this one is the second one. Actually aku ada 3 Gundam, cuma lagi satu tak pasang. Yang tu kira Faiz bagi lah. Yang tu Faiz bagi as hadiah perpisahan lah kira. Sebab aku nak berhenti kerja, dia pun nak berhenti kerja kan. By the way, mungkin sebab dalam vlog ni tak cerita kan, sebenarnya kita orang 4 orang member daripada satu tempat kerja yang sama lah. Kita orang daripada marketing team. Dan Alhamdulillah, walaupun masing-masing dah haluan masing-masing, we still contact each other. Mula-mula tak expect pun kira macam benda ni jadi. Sebab nak beli mainan semata je Gundam ni semua. Ada satu je yang lagi satu ni dalam kotak. Ni dia dalam kotak. Tak pasang lagi. Kenapa tak pasang ni? Sebab macam sayang nak pasang. Biar dulu. Even though aku ada juga anime figure yang kira dalam kotak aku tak buka, yang tak display pun. Macam entah, belum masanya kot. Mungkin aku takut dah tak ada ruang. First pergi kat MCOP Mall, second is Mastermind Hobbies, and third Impulse Gaming. Nak ikutkan sebenarnya aku travel ni, aku tak nak beli apa-apa so aku tak ada duit. But disebabkan benda ni dia agak rare, aku dah lama agak cari kan. And to be honest, aku ada loan duit dengan member aku. Sebab yang ni kira aku dah cari online semua. Kalau nak beli online pun kena pre-order lah. Either pre-order ataupun beli dekat luar negara yang kena import. So mungkin akan ada isu dari segi custom or something else. And kira harga dia pun mungkin berubah lah. And this is yang aku gagal lah untuk mengawal supaya tak beli. Mojina, dia karakter from SSS Gridman tak silap. Kalau kat sini Gridman Universe yang Dyna Xenon, tak tahu aku jelas ke tak nampak kan. Tapi kira macam cerita dia pun aku tengok just a few episode je, tapi aku minat lah. Sebab dia karakter perempuan yang bok-bok, dan nampak cute lah, nampak atraktif. For me, lain orang kan, lain lah dia punya minat. Kira itulah, kira kena racun dengan member. Aku cakap terima kasih juga dekat Zul, dekat Faiz and also Jerry. Ini first time aku pergi MCOP Mall, first time aku pergi Mastermind Hobbies. And untuk Impulse Gaming yang kat KL ni, yang flagship store macam tu, dia besar lah. Dia dekat dengan tempat jual kereta Mazda baru. Anyway, aku harap vlog ni aku post lah, harap-harap ada lah kat YouTube kan. Sebab secara jujurnya aku, I think even kalau vlog ni pun aku still takut-takut lagi. Macam malu-malu lagi nak record. Sebab nanti orang tengok tu satu hal. Lepas tu lagi satu macam orang tegur, no camera allowed, no video allowed. Even masa video yang aku record vlog dekat MCOP Mall pun, aku sebenarnya curi-curi record. Tak tahu lah sebenarnya boleh ke tak. Macam aku jalan kan, sambil tu tengah record, dia gantung dekat beg silang aku. So aku pakai grip kan. And insyaAllah tengoklah, try my best lepas ni vlog supaya lebih
try to consistent buat lagi banyak vlog and try to improve more lah. So aku berharap korang boleh leave comment untuk aku improvekan apa lagi yang aku boleh improve, and please subscribe my channel. Yang dah subscribe tu, thank you so much. So apa-apa yang boleh aku improvekan, do let me know. Tinggalkan komen untuk aku improve lagi video aku. Mungkin aku perlu baiki apa, mungkin aku kena lebihkan apa, mungkin aku kena kurangkan apa, and tak semestinya lebih, mesti ada kurangkan juga kan. I think this vlog also almost the same as the previous one. Agak terabur sebab macam nak buat vlog tapi flow terabur and ada banyak footage, banyak yang tak sempat record lah. I think that's it. Thank you for watching. See you in next video insyaAllah. Peace. I'm out. Bye bye. Assalamualaikum.